Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PAS nombor 1 yang menyokong perhimpunan tangkap jerung, terutama kepada PAS dan mengiktiraf perjuangan saya selama setahun menentang 15 wakil rakyat daripada GRS. Saya ingin mempersoalkan di mana pemimpin DAP dulu yang lantang bersuara memanggil rasuah, mereka hilang. Bayangkan PAS sebuah parti Islam, namun mereka menyokong usaha yang memerangi rasuah. Saya sebagai orang Cina, tapi di mana parti yang kononnya memperjuangkan kaum Cina. T pun pandai juga main politik kan tuan-tuan. Tapi sejarah T ni dia bermula kerana lesen lombong dia tu apa yang berlaku pada lesen lombong dia? Lesen lombong dia dibatalkan. That's what happened. Bila lesen lombong dia dibatalkan, this is what happened. Kita tahu T menghadapi masalah tempoh hari. Pada mula-mula dia dapat lesen tu, dia dapat lesen. AJG ada bagi lesen kepada dia. Okey. AJG bagi lesen kepada dia. So bila AJG bagi lesen kepada dia, dia okey lah, dia tak ada masalah. Masa tu dia dah rasuah dah. Dia dah rasuah 15 orang lah, mengikut kata dia, mungkin lebih, saya tak pasti. Tapi dia dah rasuah dah. Rasuah ramai orang dia rasuah. Rasuah orang ni, rasuah orang tu, bagi orang ni, bagi orang tu, rasuah orang ni, semua dia dah rasuah. Okay, fine. Setelah dia merasuah, tiba-tiba projek dia kena tarik. Lesen dia kena tarik. Sepatutnya daripada lombong itu dia boleh dapat dalam 70 juta. Dan lebih lagi lah, and beyond lah. Kan, sebab dia melibatkan satu jumlah yang banyak. Dan dikatakan, disebabkan dia tidak dapat, dikatakan, saya tak pasti betul atau tidak, Farhash dapat. Kerana Farhash dapat, dia tak dapat. Katanya, Allahualam, I might be wrong on this. Kan, I might be different place, tapi itu yang dikatakan. But tak apalah, yang tu tolak tepi. You know what happened? Something bila benda itu berlaku, dia dah keluarkan duit banyak, dan duit tu bukan duit dia. Duit tu dia dapat daripada company-company yang berminat untuk melabur. Dia ni macam broker je sebenarnya. Dia ni macam broker. Jadi broker ni, dia dah bagi rasuah kepada ramai orang pemimpin Sabah. Kepada apa orang kata, menantu Musaman, kepada apa orang kata, Presiden Star, Jeffrey Ketinga, timbalan dia, timbalan Presiden PBS, kepada ahli JRS dan sebagainya. So ramai, termasuk timbalan Ketua Menteri 1, timbalan Ketua Menteri 2, ramai dah makan duit rasuah dia, membawa kepada jutaan ringgit. So dia bengang. Bila dia bengang, dia tanya, semua tak nak jawab, semua tak nak reply WhatsApp dia. So dia buat record. So dia record, tuan-tuan, dia record each and every one. Dia dedahkan. Mula-mula dia dedahkan kepada Malaysia Kini dulu, sebab dia tak percaya kepada SPRM. Dia sangat tidak percaya kepada SPRM. SPRM ni kalau kes-kes yang ikan-ikan bilis ni laju, tuan-tuan. Tapi bila melibatkan jerong-jerong, betul lah, saya setuju lah tu. Bila Anwar Ibrahim dahulu mengatakan, kita akan tangkap jerung, kita akan tangkap bukannya ikan bilis, kita akan tangkap jerung-jerung ini. Kenapa kat Sabah ni, tuan-tuan, masih lagi bergentayangan orang-orang yang didakwa mempunyai rasuah ini tanpa pendakwaan. Not only that, sebab itu saya kata saya geli dengar bila Presiden kita dok bercakap, kita akan menentang rasuah. Saya geli dengar, tuan-tuan. Serius, geli tengkuk saya dengar. Kita akan menentang rasuah. Geli tengkuk saya dengar. Geli hidung dia dengar. Geli tengkuk dia dengar. Geli tangan dia dengar. Sedangkan jerong-jerong ini nak bertanding dalam pilihan raya yang akan datang ni, tuan-tuan. Nak bertanding dalam pilihan raya yang akan datang ni, tak kena tangkap. Yang kena tangkap ni 2 orang je. 2 orang je kena tangkap, tuan-tuan. Sabar lah, apa yang sabar? Kau nak sabar benda, dia orang bertanding pilihan raya. Kenapa tak didakwa? Yang didakwa 2 orang, nak sabar bendanya. Tuan-tuan, dokumen dah dibagi. Video dah dibagi, dah didedahkan. Korang tak tengok ke video tu? SPRM dah dibagi. Last SPRM kata apa? Setelah 6 bulan tak ada tindakan, tiba-tiba kena tangkap 2 orang. 2 orang je kena tangkap. Kau nak suruh aku sabar? Tuan-tuan. Muka yang menentang perasuah, tuan-tuan. Muka yang menentang orang yang memakan rasuah dalam negara kita. Tetapi bila dia datang pada negara kita, sabarlah kepala otak kau. Tak, tuan-tuan, saya tak kisah Sabah ke Sarawak ke, orang PKR ke, siapa ke, Anwar Ibrahim, dia rasuah, kita tangkap. Sebab itu saya kata tukar Azam Baki. Azam Baki tu kena tukar kepada orang yang tak termakan dengan pujuk rayu ahli-ahli parlimen ataupun Perdana Menteri. Sepatutnya itu yang berlaku. Dia tak takut without fear or favor. Sebab
Suruhanjaya pencegahan rasuah ini di bawah Suruhanjaya. Dia bukan bawah Perdana Menteri. And yet tiba-tiba kerana apa? Kerana nak menyenangkan hati Perdana Menteri. Kau kata supaya janganlah Perdana Menteri campur tangan di dalam kes rasuah ini. Ya. Tapi dalam yang sama, kalau dalam keadaan yang macam ni, apa optik, apa persepsi, apa pandangan, apa haluan yang kita tujukan dan ceritakan dan berikan kepada rakyat? Kita bercakap soal integriti, kita bercakap soal anti rasuah, kita bercakap soal tata kelola. Tetapi dalam masa yang sama, orang yang dekat dengan kita, orang yang bersama dengan kita, orang yang mungkin boleh membawa kita menang jadi Perdana Menteri seterusnya, yang itu kita tak tangkap. Kerana apa? Orang kecil macam kita, macam saya, kena dakwa menghina agung walaupun saya membela rakyat minta parlimen dibuka. Tetapi orang besar macam Sanusi, macam Hadi Awang, menghina yang di-Pertuan Agong, menghina keturunan sultan dan raja-raja, mereka itu bebas. Kerana apa? Kerana dia orang besar. Kerana dia mungkin berunding dengan kerajaan Madani untuk membentuk pembentukan gabungan kerajaan dan seterusnya. Adakah sebab itu? Adakah itu sebab dia? Orang kecil macam kita, orang murba macam kita kena tangkap. Tetapi orang besar dilepaskan. Hanya kerana apa? Dia bergaji besar, dia berjawatan besar, dia ada kedudukan yang mungkin boleh memberi advantage kepada kerajaan Anwar Ibrahim pada masa akan datang. Adakah sebab itu? Kenapa orang kecil macam saya didakwa, didapati bersalah, tak boleh bertanding? Orang besar yang menghina dengan jelas sultan, keturunan agung, keturunan sultan-sultan di dalam negeri, di negara kita dibebaskan. Real reformis adalah mereka yang tetap duduk pada prinsip reform itu. Yang benar kita kata benar, yang salah kita kata salah. Itu real reformis. Di situ perjuangan yang sebenar. Di situlah tata kelola, di situlah real reform, islah yang sebenar. Kita tak payah sembang lah. Sembang kencang sajalah, kan? Berdegar-degar di dalam parlimen, berdegar-degar di dalam dewan. Kan, mengumumkan calon. Kita bakal mengumumkan calon bab anak Musaman. Lompat 4 parti. Kan? Lompat 3 parti. Lompat daripada JRS masuk PKR sebab tak jadi calon. Katak juga dia ambil kita, tuan-tuan. Prinsip apa ini? Tak, prinsip apa yang kita bicarakan ini? So, itu merupakan pilihan raya di negeri Sabah, tuan-tuan. Oh, itulah dia yang berlaku dalam negara kita. Dan terima kasih kerana nak hadapi PRN Sabah tapi kutuk PKR. Apa kau nak suadi? Kenapa? Kau baru join aku punya live ke? Nak goyah? Aku dah kutuk PKR daripada dulu lagi. Kan? Dah lah perancangan ke laut. Strategi ke laut. Macam mana nak menang PKR?